korang pam, piang, piung. So berderai lah cermin tu. Okay guys, hari ni aku nak share something yang best Tools kat tangan aku ni diberi nama Emergency Car Safety Tools. Nampak macam penukul, tapi adakah ini nak tukul batu atau nak tukul paku? Bukan guys ini nak tukul cermin So kalau kita tengok dekat hujung dia ni, hujung dia sangat tajam guys nampak tu. Okey, apakah kefungsian tajam ni guys? Ini adalah untuk korang break the window korang pam, piang, piung. So berderai lah cermin tu. Jadi fungsinya untuk apa? Takkan saja-saja nak pecahkan cermin, kan? Okey, fungsinya bila lah kereta kita ni tengah drive, let's say lah kecelakaan, terjunam dalam sungai, terbenam dalam air. So korang dah elektrik dan elektronik semua sudah tidak berfungsi, korang nak buka pintu dah tak boleh, kan? Air dah mula menenggelamkan kereta, jadi korang nak keluar dengan segera. Inilah fungsinya ketika kereta korang dah tenggelam, korang nak buka tingkap tak boleh, nak buka pintu tak boleh, korang just break the window, pam, berderai, pecah. Sound effect mesti lebih Alright, so bila dah berderai pecah, korang keluarlah ikut tingkap ni, ataupun kereta korang terbakar, kan? So ada emergency tools ni sangat-sangat berguna untuk emergency exit. Alright, benda ni memang ada dalam kereta Chery Tiggo PHEV. Memang dibekalkan emergency tools ni Dan satu lagi kefungsiannya, dekat sini kita boleh tengok ada sebilah pisau. Untuk apa? Fungsinya adalah untuk putuskan seatbelt. Nampak ni. Okay, so ni korang just masukkan seatbelt kat sini, terus tarik, sap, putus terus seatbelt ni. So korang boleh lah keluar daripada kereta guys itulah kefungsian emergency car safety tools ni guys So guys, kalau korang beli kereta Chery Tiggo PHEV, korang tengoklah dekat kereta korang mesti ada benda ni guys Jangan pelik pula. Buat apa pula lah Chery bagi aku penukul ni, kan? Okay guys, kalau korang suka dengan info-info saya, jangan jauh-jauh, follow rapat-rapat. Assalamualaikum.